Mentari Kor digegar. Petaling Jaya. Tak dengar, kami tidur penat sebab esok nak kerja. Itu antara alasan yang diberikan daripada penghuni kediaman Mentari Kor, Jalan PJS 8/9, Petaling Jaya, Selangor dalam sebuan yang dilakukan bermula jam 9 malam dan berakhir kira-kira jam 11.30 malam. Operasi dengan kekuatan 66 pegawai JIM Selangor dengan dibantu seramai 34 pegawai JIM Putrajaya, 32 pegawai JIM WPKL, 7 pegawai JIM KLIA, 200 anggota PGA, 6 pegawai JPN, 40 anggota MVPJ dan 5 anggota APM telah bersama-sama melakukan operasi di 4 blok Pangsapuri Mentari Kor. Dalam operasi tersebut seramai 1,597 warga asing telah diperiksa dan seramai 597 warga asing telah ditahan, masing-masingnya 472 lelaki dan 125 perempuan yang berumur di antara 11 tahun hingga 59 tahun di atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959/63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Dalam operasi tersebut Tuan Airul Aminus bin Kamarudin, Pengarah Imigresen Negeri Selangor telah turun ke lokasi mengiringi Tuan Jeffrey bin Embok Taha, Timbalan Ketua Pengarah Imigresen. Datuk Bandar Petaling Jaya, Tuan Muhammad Zahri bin Samingun turut hadir dalam operasi tersebut. Satu sidang media telah diadakan oleh Tuan Jeffrey bin Embok Taha bersama Datuk Bandar Petaling Jaya berkenaan operasi tersebut. Kesemua yang ditahan dihantar ke Depot Imigresen Semenyih untuk siasatan dan tindakan lanjut.